Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak pergi bercuti 2 hari 1 malam dekat PD. So, ini plan semua last minute punya plan. Husband I cakap dia teringin sangat nak tidur dekat macam chalet ke resort ke atas air tau. So, terus book ada kosong guys dekat PD. So, ini adalah first time kita orang nak pergi bercuti dekat PD. I sebenarnya tak pernah pergi PD kalau korang nak tahu. Sebab I tak ada cousin yang duduk sana yang untuk pergi ke sana. So, I dah siap pack semua, last minute pack. So, hari ni kita akan pakai all white. Ini outfit saya. Pusing. So, kita memang all white sebab nak ambil vibes bercuti dekat pantai. So, I dah pack dah semua barang kat sini. Tapi korang tak nampak kat sana. I tak make up guys. Husband I kata tak payah make up. Kita akan make up dekat bila dah sampai sana nanti. So this is my bare face. Tapi jangan risau, I bawa glasses untuk pakai sekejap lagi. So I'm on the way now. I'm so excited. So see you guys there. Bye. Sampai dekat resort ni. So sekarang kita nak bawa barang untuk jalan kaki pergi ke resort. Kita punya tempat tu dia ke dalam sikit kan. So kita kena park dekat luar ni. Dekat luar ni boleh park lah macam biasa. So kita kena bawa barang, jalan kaki masuk dalam. Ni berdarah sebab COVID. Okay. Sekarang pukul Nama siapa? Nama Iwan. Tengok ni, orang guide tu tengah ajar macam mana Kibi nak masuk resort ni. Sebab kita orang book yang Wonderland private punya. Jadinya dia sama je dekat sini, tapi dia dekat belah lain. So I pun tak tahu. Kita tunggu apa. Okay. Jom. Okay, dah tahu dah? Dah. Dia ajar apa? Jadi kanan dia cakap kiri. Dia kata kiri. Cik, kanan. Kanan. Kiri lagi jambatan pertama. Oh iya ke? Okay, so kita nak masuk, dia ada bagi kad apa-apa ke? Belum lagi. Sekarang kita kena pergi masuk bilik dulu. Oh iya ke? Masuk bilik dulu. Parking kat sini. So kita jalan kaki lah. Korang jalan kaki lah. So maksudnya dia sama dengan Lexus ni. Cumanya dia kita belah part lain lah. Cantik guys. Dia jauh sikit lah nak pergi ke dalam. Kita kena jalan kaki. Tapi I hope, I punya expectation sangat tinggi guys. Harap tempat dia sangat cantik. Oh my god, ada nampak guys. Okay, I tunjuk korang. Tak apalah, jalan masuk bilik dulu. Wow. Ini kita, kalau tempat yang private dia dekat sini lah. Okay, saya tunjuk korang. Okay, sekarang nak buat room tour macam biasa. Okay, I punya resort ni dia dekat atas tau. Kalau yang dekat belah bawah ni, belah sini kot rasanya. Yang belah bawah ni pun ada belah bawah juga. Tapi kita dapat yang atas lah. So sekarang I nak tunjuk korang room tour. Let's go. So first kalau masuk, korang memang nampak lantai dia macam ni. Sebab ni memang bahagian luar. So, kalau korang masuk, dekat sebelah kanan ada cermin untuk basuh-basuh tangan. So, dia ada cermin macam ni lah. Okay. Lepas tu, dekat sebelah sini, dekat ujung ni dia ada toilet yang bowl punya. Lepas tu, untuk mandi pun dia ada kat sini. And then, dekat atas ni dia ada macam, nampak macam tu lah. Lepas tu ni, bathtub dia besar gila. So, lantai dia memang macam ni sebab ini memang bahagian luar. Korang boleh pakai slipper kat sini. Untuk masuk ke bilik, dia ada lagi satu pintu. Kat sini ada cermin. Kat sini ada lagi satu pintu. Okay. Assalamualaikum. Saya nak room tour boleh? Boleh, silakan. Okay. Silakan masuk. Okay. First kita ada katil queen ke king ke yang ni.
Dia macam ni lah. Dia besar. And then dia ada satu single bed dekat ujung sebelah sana. Dan sebelah sini, kalau masuk tadi dekat belakang ni, dia ada bagi almari lah. Ni almari dia lah. Ada iron dia bagi. Lepas tu ni ada lagi satu. Mungkin kalau nak letak kasut ke apa bawah ni boleh. Dia ada aircon sekali dekat sini. Kipas. Ni dia punya tempat TV lah. Okay. Lepas tu kat sini korang boleh je make up juga kat sini kalau ada cermin. And the best part. Okay, sebenarnya kalau korang book dekat belah bawah, dia akan ada nampak laut tau kat belah sini. Dia akan ada petak, kaca transparent, kau boleh nampak laut kat bawah tu. Tapi kita book kat atas, dia tak ada kat sini lah. Tapi kita ada view yang cantik juga. Okay, Kibi buka. Ready? Ready? Ready Ya. Wah. Okay. So kalau kita keluar, dia ada bahagian luar macam ni. Okay. So dia ada laut macam ni. Ini kalau ke belah sana tu, I rasa tu lagi mahal lah sebab dia ada kolam dekat atas ni. Kalau belah bawah ni, I tak pasti apa benda. So kalau korang book yang private punya, dia memang dekat atas air macam ni lah. Tapi kalau korang tak book dekat ni pun boleh je. I rasa book dekat sini. Still nampak laut. Cumanya bukan ada kat atas laut lah. Ini semua Kibi yang book lah. Sempena nak sambutnya je. Tapi tadi pakcik tu ada cakap kan, malam ni ada bunga api. So kita tak tahulah kita tengok bunga api dekat luar ke kat sini ke. Sekarang ni I nak rehat dulu. Kita orang penat gila sebab sekarang dah petang. At least lah kita orang nak nap sekejap. Lepas tu kita keluar semula lah. Kan? Yes. Mungkin petang kali kita akan keluar balik. Nak cari jajan, nak tengok firework kalau ada malam ni. Jumpa korang petang jap lagi. Siap nak keluar pergi cari makan kat pantai macam tu lah. So kita akan makan dekat area Teluk Kemang. Dekat area Teluk Kemang. Okay, kita cari makanan dekat sana. Kita tengok ada apa kat sana. I nak makan dekat suasana macam pantai-pantai macam tu. Let's go. Jom. Kita dah sampai dah guys. Ni kedai dia kat belakang. Kita cari parking, lepas tu baru kita masuk. Dekat sini ni dia punya menu. Ada masak lemak, ada asam podah. Lepas tu ada ikan bakar kat belah sana ni. Kedai dia kat depan ni, naik dekat depan ni. Meriah jugalah. Last kita orang pergi makan dekat kedai ni. Nama kedai ni Ikan Bakar Berapi. Nanti I tunjuk korang. Sebab dia ada so many choice. Ya, dia ada banyak gila choice. Kedai ni ikan bakar dia kita boleh pilih tau. Kalau tadi yang first kita orang pergi kedai tu, ikan dia dah siap masak. Lepas tu dedahkan dia macam tu. Tapi I tengok ikan pari tak ada lah. I nak makan ikan pari sebenarnya. Yang ada tadi cuma ikan kembung, ikan caru macam tu. So kat sini kita boleh pilih. So best. Macam-macam ada besar-besar. So I pilih ikan pari sebab I like pari. Of course. Kedai ni nanti I tunjuk korang apa nama. And kita orang pilih nombor 20. Kibi birthday 20. Okay. Kita order ikan pari bakar dengan sate egg ayam. Of course. Satay chicken is the best. So, tadi kita orang makan dekat kedai ni. Ikan bakar berapi, batu ompek, Port Dickson. Ikan bakar dia memang sedap. Berapi tu memang pedas sebab tu nama dia berapi. Kat sini bukan ada ikan bakar je. Dia juga ada ni, Jemapo Pizza Kayu Api. Dia berdepan dengan kedai ni. Kedai dia kalau korang pergi, kedai dia memang kat dalam sana sini. Kedai pizza tu dia dekat belah sini.
Bakar berapi memang betul berapi. Memang betul berapi sebab memang pedas gila. I memang tak boleh tahan dia punya pedas. I memang makan pedas tapi pedas dia ni memang I tak boleh tahan. Pedas gila. Kalau korang beli ikan bakar tu, yang kan dia ada bagi sambal merah kan. Dia ada bagi sambal air asam juga dengan macam Thai kot. Macam Thai punya sambal macam tu. So, I bagi, kalau bintang boleh bagi 9/10. Memang sedap. Dan servis dia pun memang baik. Ikan dia memang fresh. Korang boleh pilih dekat kedai ni, boleh pilih. Aku ada order yang salted chicken. Ui, sedap gila. Sedap. Dan dia punya portion memang banyak gila. Banyak nasi tak cukup. Ya. Tambah nasi. Tambah nasi sebab ayam tak habis-habis, nasi dah habis. Memang banyak gila. Ayam banyak, kuah banyak. Dia harga tak boleh nak cakap sangat sebab harga dia kena dengan portion. Dia memang pricey sedap. sikit. Portion dia memang banyak. Kalau macam ayam tu, satu pinggan tu boleh makan 2 orang sebenarnya. Sebab memang banyak. So now kita nak round-round dulu. Lepas tu kita akan balik hotel sambil menunggu bunga api. Saya tunggu malam ni kalau ada bunga api, I akan record untuk korang. Okay? Bye. Bye. Sekarang kita dekat pantai guys. Tengah tengok orang bawa balik boat. Dan kita ada beli tadi Blueberry cheesecake. blueberry cheesecake. Yes, nice. So I nak tunjuk korang. Diorang boleh bawa masuk kereta kat sini. Benda ni jarang-jarang berlaku Kita duduk dekat pantai, lepas tu tengok sunset macam ni kan. Jarang berlaku sebab time maghrib. Dah habis maghrib. Dah habis maghrib dah. Nak isyak lah. Okay. Jom lah jalan. Ni ketam buat ni. Yang baby crab tu. Ni bulat-bulat ni dia yang buat. Ada macam Terima kasih sayang. Allah. Nanti ada rumah dia tau macam. Ni pertama ni you pijak rumah dia ni. Dia rumah dia betul-betul dia bulat cantik. Hah? Dia memang Macam mana? ketam. Dia bulat. Bulat macam jari air macam ni kan, tapi dia guru-guru kotak-kotak kiri kanan. Sekeliling kan. Oh. Kita punya bilik waktu malam. Kiri kanan dia air tau. Hujan guys malam ni. Bau laut. Bau laut. Kita punya bed dekat depan ni je. Kalau dekat belah bawah, bed dia, bilik dia macam ni. Kat mana kita punya bilik? Sini, kanan. Sini. Okey, dah. Jom. Macam tu lah kawasan dia waktu malam. Sini pemandangan waktu malam daripada bilik. Cantik. Air tengah surut sekarang ni sebenarnya. Kalau korang tengok air nampak tu, air dah surut. Si air surut. Kat sini batu ni. Ni tak, tapi tak nampak. Sana dah tak ada. Kalau siang tadi air ni penuh sampai sini atas ni. Sekarang ni tak. Air dah surut. Wah. Ini adalah pemandangan daripada bilik.
Sana dah tak nampak sebab tak ada orang kot. Ni ada orang, sebab tu dia buka lampu. So lawa lah sikit. Okay guys, sekarang I dah sampai dekat rumah. Sekarang I nak rehat sebab kita orang penat gila sebab tadi main dekat pantai tu lama jugalah kita orang main dekat situ. Now I nak remove makeup and then I nak mandi sebab badan dah belengas gila. And then kalau malam karang ada firework, I akan update korang balik, okay? Okay, sebenarnya kita orang malas nak turun tau, tapi last minute juga ni kita nak juga turun, nak tengok sebab Leo dekat sini. So, kita nak tengok apa yang ada malam-malam New Year ni dekat sini. Ada function dekat depan ni. So nanti I tunjuk korang, okay? Lagi 6 minit. Lagi 5 minit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And I think that I'm still in love. It was getting hard for me to stay, wishing that it ended differently. Now that we're done, I still think about you. Staring at my phone like every night, wishing you would text me one more time. Like, how's your day? Mine was good, I miss you. We had plans for us to move away when you were 25. Now we say goodbye for the last time. I don't think I can move on. These photos remind me of us when we saw flowers at Disney, and then night you kissed me, and I think that I'm still in love. Dah habis tengok bunga api, nak balik bilik semula. Tapi kita orang lapar guys. Lapar tapi malas nak keluar. Padahal Ya. kunci dah bawa, tak nak keluar. Hey. Malas lah. So kita tengok lagi kita boleh Shopee kot. Tengok macam mana. Yes. Yes. Happy New Year guys. Morning. Kita orang dah check out. Kibi. Dah check out. Morning lah. Kita nak balik dah. Tapi hari ni kita orang nak jalan-jalan sebelum balik. Nanti I tunjuk korang outfit I. Sebab I rasa I tak pernah pakai macam ni. So kita nak pergi kereta dulu, simpan barang, baru kita jalan. Okay, now kita dah masuk kereta semua. Sekarang ni kita nak pergi ke PD Waterfront. yang ada pasir pink tu. So, ingat dekat JB tau benda tu. Rupanya dekat PD. So jom kita pergi situ. Sambil-sambil kita pergi cari makan. Lepas makan kot baru kita pergi sana. Okay? Okay, jumpa korang dekat sana. Okay, now kita dah sampai kedai warung TO 50 sen. Kita nak tengok betul ke harga TO di 50 sen. Kita nak masuk tengok. I tengok ramai jugalah orang kat sini. So jom kita masuk tengok. Ni I punya lauk. Sedap. Dah. Sedap. Ni sambal tempoyak guys. Ayam baru goreng lah. Lepon. Ya. Sedap. Ada yang masak salad. Lemak. Ini salad masak lemak. Sedap juga. Sambal koyak. Ni ulam raja rasanya ni sedap. Dah berapa bulan? Okey, kita orang dah siap makan dah.
dah on the way nak pergi ke tempat lain. Tapi I nak komen sikit dia punya makanan. Overall memang sedap. Korang boleh try padu makan gila. dekat warung TO 50 50 sen. Tapi TO 50 sen tu tak ada tau kat Tak sini. ada sebenarnya, tapi mungkin kita orang tak order. Ataupun mungkin ada dah habis. Sebab air tu tak ada lah yang dihidangkan. Cumanya memang Aku dengan best. air sangkuit tapi memang macam gini. Okay, I makan udang masak lemak dengan ulam. And then I ada ambil sambal tempoyak tau. Sedap gila. I punya makanan I boleh bagi rate 9/10. Saya You pun punya? sama. Ayam dia kenalah ayam baru letak. Jackpot. Dia punya daging salai Sedap. macam gini. Luar nampak ni kan, tapi Macam- bila korang gigit dia punya lembut dia, dia punya sedap dia. Memang tak Luar tu pernah. nampak macam keras tau daging dia. Tapi tapi bila kau lembut. gigit lembut gila kat dia punya daging. Dan korang boleh tengok kalau kata korang gigit tu, aku tak sempat nak tengok kat korang, tapi kalau korang gigit, korang boleh tengok dia punya dalam tu. Damn. Memang nice gila. Saya Sedap lah. punya makanan rate. I punya rate. Okay, I punya rate ialah 10/10. Oh. Dalam mangkuk tu daging tu banyak tau, bukan sikit tau, banyak tau. So untuk recommendation korang memang boleh datang Korang and try pergilah. sendiri. Korang datang PD jangan-jangan korang kena pergi. Wajib je, memang betul, sedap gila. sedap. Okay, so far tu je. So now I nak pergi ke tempat lain untuk pergi jalan-jalan before kita balik KL. So stay tune. I akan tunjuk korang bila dah sampai nanti. Okay, bye. Korang dah sampai dekat PD Waterfront ni. I tak sabar nak tengok pasuting dia. Tadi I dah nampak sikit orang main boat dekat situ. Boat cute-cute boat lah macam tu. Tapi sekarang ni panas gila tau. Dalam pukul 2 macam tu. So memang panas. Yang ni kita tengok dulu. Comel gila. Ni kalau macam ada budak-budak, memang comel. Banyak gila mainan boleh main kat sini. Sure.